Assalamualaikum. Aku ada baca satu kenyataan daripada Nur Azlin Ambrose, iaitu Ketua Pemuda UMNO Negeri Johor, yang menyebutkan bahawa Perikatan Nasional menghantar 33 calon untuk dipertandingkan untuk bertanding dalam PRN Negeri Johor ini. Dan beliau sebutkan Perikatan Nasional tidak serius ataupun tidak ada hasrat untuk menjadi kerajaan. Jadi dia menyeru kepada pengundi-pengundi supaya tidak memberi undi kepada Perikatan Nasional. Dan dia sebutkan juga bahawa dalam politik adanya kadar kemenangan dan kadar kekalahan. Okey, baik, gini kepada Nur Azlin Ambrose. Dalam politik bukan sekadar pandai menyebut kadar kemenangan dan kadar kekalahan. Dia ada strategi-strategi yang perlu kita buat berkaitan dengan kekuatan kita. Bagi PAS merasakan ataupun PAS ada sasaran target untuk menang dalam 11 kerusi yang dipertandingkan. Sebab itu kita tidak bertanding semua. Kita bertanding untuk 11 kerusi supaya kita dapat masuk dalam sidang DUN menjadi sistem semak dan imbang. 11 DUN yang kita menang memanglah tak jadi kerajaan, tetapi kita dapat masuk dalam sidang DUN. Kita berada dalam sistem semak dan imbang dalam sidang DUN. Kita boleh tegur kerajaan dalam sidang DUN. Kita boleh terlibat dalam perbahasan bajet. Kita terlibat dalam perbahasan dasar-dasar negeri. Itu target yang PAS dah letak. Sebab itu kita menyeru kepada rakyat negeri Johor di mana PAS bertanding atas logo Perikatan Nasional, undi PAS supaya PAS dapat masuk dalam sidang DUN dan dapat bersama-sama menjadi sistem semak dan imbang dalam sidang DUN. Itu yang perlu Nur Azlin Ambrose ini faham. Jadi takkan inilah sekadar level Ketua Pemuda UMNO Negeri. Aku yang bukan level Ketua Pemuda Negeri pun boleh faham benda yang simple macam ni. Melainkan Nur Azlin Ambrose sekadar untuk mengampu orang atasan ataupun hanya cetek dalam permainan politik. Apa-apa pun, next step.